kita semua akan melihat api neraka Jahannam. Sebab padang mahsyar satu tanah yang luas, di hujung sana sekali ada titian sirat, di bawahnya neraka Jahannam, dan api itu menjelir-jelirkan tengkuk dan lidahnya keluar. Nabi kata bahkan Jahannam itu mempunyai mata dan suaranya yang tersendiri. Apabila dia memanjangkan lehernya keluar, dia akan memanggil, aina atba'i, mana dia pengikut-pengikutku, aina man sayahtariquna fiyya, mana dia yang akan terbakar dan dibakar di dalamku. Wukiltu bi thalath, suara Jahannam itu akan didengari oleh seluruh penduduk mahsyar. Aku dikhususkan oleh Allah untuk 3 orang, kata neraka Jahannam. Aku diistimewakan oleh Allah untuk 3 kumpulan. Istimewa tu maksudnya dia nak renyuk sungguh orang ni, 3 orang ni, kata Jahannam. Waktu dia duduk bersuara tu, dia ada mata yang melihat dan ada suara yang bercakap. Jahannam ini, dia kata wukiltu bi thalath, ada 3 kumpulan yang aku nak sangat-sangat sekarang ni. Kullu jabbarin anid, untuk semua orang yang takabur di atas muka bumi Allah. Hak belagak ni, manusia yang ego dengan orang lain, belagak dengan orang lain, dengan jawatan dia hina orang, dengan duit ringgit dia hina orang, dengan kemasyhuran dia hina orang lain. Ini tunggu. Kerana takabur dan bongkak itu adalah sifat yang hanya layak di dalam alam ini untuk Allah semata-mata. Semua orang senang-senang nak jatuh orang lain, yang senang-senang nak hina orang lain, yang senang-senang nak zalimi orang lain dengan harta, pangkat, kemewahan, kedudukan dia. Amal sini, kullu jabbarin anid. Wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, sesiapa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ni neraka cukup mau, neraka Jahannam. Dan kata neraka Jahannam yang ketiganya orang-orang yang sani'u at-tamathil wal musawwirin, wabil musawwirin, kata neraka Jahannam, iaitu orang-orang yang membina berhala, yang membentuk berhala, yang buat berhala. 3 kumpulan ni yang paling awal dipanggil.